Berbeza langkah, berbeza irama tetapi satu makna. Inilah keindahan tarian tradisional Malaysia. Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya dan salah satu cara paling indah untuk memahami budaya ini adalah melalui tarian. Melalui literasi budaya, kita bukan sekadar melihat tetapi memahami makna di sebaliknya. Bagi masyarakat Melayu, tarian seperti zapin, joget dan makyuk melambangkan kehalusan budi dan adat. Zapin tersusun dan sopan, joget pula ceria dan menghiburkan, manakala makyung menggabungkan tarian dengan penceritaan. Bagi masyarakat Cina, tarian sering dikaitkan dengan kepercayaan dan simbolik. Tarian singa dan naga dipercayai membawa tuah, manakala tarian kipas menonjolkan keindahan dan kelembutan. Masyarakat India, tarian seperti Bharatanatyam dan Kathak penuh dengan ekspresi dan simbolik. Setiap gerakan tangan dan mata seolah-olah menyampaikan cerita tanpa kata. Di Sabah dan Sarawak pula, tarian tradisional mencerminkan hubungan rapat dengan alam dan komuniti. Seperti tarian Sumazau dari Sabah dan Ngajat dari Sarawak. Walaupun berbeza gaya, kedua-duanya penuh dengan semangat dan identiti etnik yang unik. Walaupun berbeza kaum dan irama, semua tarian-tarian ini membawa satu makna. Ia adalah warisan yang menyatukan kita. Tarian tradisional bukan sekadar hiburan, ia adalah bahasa budaya. Jika kita tidak mengenalinya hari ini, mungkin satu hari nanti ia hanya tinggal kenangan.